Okey, jom kita bincang satu soalan penting. Apa sebenarnya maksud membaca Al-Quran ni? Kita selalu dengar kan, setiap huruf yang kita baca ada ganjarannya. Tapi persoalannya, apa yang Al-Quran sendiri cakap tentang tujuannya? Mari kita mulakan dengan dakwaan yang paling popular, ganjaran untuk setiap huruf yang dibaca. Konsep ganjaran per huruf ni datang dari hadis. Quran pula kaitkan ganjaran dengan tindakan. Ia lebih tekankan renungan mendalam yang disebut tadabbur dan tafakur. Okey, jom kita tengok pula beberapa dakwaan lain guna cara yang sama. Idea ganjaran berganda untuk yang membaca tergagap-gagap pun hanya ada dalam hadis. Sebaliknya, Quran kata ia dipermudahkan. Fokusnya pada faham, bukan sebutan yang susah. Al-Quran memang petunjuk, tapi ia juga kata ia jelas. Ini cabar idea perlunya pentafsir khas. Sekarang, macam mana pula dengan idea baca Quran boleh tenangkan jiwa? Kuncinya ada pada satu perkataan dalam Quran, iaitu zikir. Apa maksudnya? Al-Quran definisikan zikir sebagai satu keadaan kesedaran, bukan semata-mata bacaan lisan. Jadi tenang tu datang dari kesedaran, satu konsep berbeza dari perbuatan membaca itu sendiri. Perbezaan ni bawa kita ke satu persoalan penting. Mari kita lihat perkataan asalnya. Perkataan yang diguna ialah tilawah. Nah, akar kata dia ni bagi clue yang sangat penting. Menariknya, Al-Quran sendiri guna akar kata ni dalam ayat yang lain. Ayat ni tunjukkan makna utamanya, iaitu mengikuti secara aktif, ikut turutan. Jadi, poin utamanya, tilawah tu perbuatan mengikut, bukan sekadar mengeluarkan bunyi. Nampak kan bezanya? Satu sekadar baca, satu lagi baca untuk bertindak. Ini membawa kita kepada pandangan Al-Quran sebagai satu panduan yang berfungsi. Bila kita kaji balik, nampak satu corak yang jelas. Manfaatnya terikat pada tindakan. Nampak tak beza dia? Satu model fokus pada bunyi, satu lagi fokus pada tindakan. Jadi, manfaatnya adalah hasil dari tindakan, bukannya ganjaran untuk satu ritual. Jadi persoalannya, apa makna sebenar mengikut sesebuah teks tu?